Hai, nama saya Muhammad Safwan Medris. Umur 24 tahun, tinggi saya 174 dan berat saya 75 kilo. Yeah! Gol lah semalam. Aku tengok bola memang best gila lah bro. Kau tahu aku tengok bola Indonesia kalah dah 2 kali dah dengan Malaysia. Oh memang happy gila. Yang buat aku happy tu sebab apa tau? Sebab penyokong-penyokong Malaysia dah memang sporting gila lah bro. Aku rasa memang enjoy makanan kita lah. Yang paling best ni aku dalam beratur nak beli tiket tu, daripada 100 meter sampai lah berhujan nak beli tiket, akhirnya menang. Memang puas hati bro. Sangat puas hati. Best gila. Yoi. Ku apa? Sorry. Hei, kau apa buat kat sini? Kau tahu tak kawasan ni sekarang ni aku jaga? Kau jangan nak main gila dengan aku kan? Kawasan-kawasan kat sini semua nama aku. Kau pergi check kawasan lain. Kau dengan budak-budak kau ni semua tak ada muka kat sini. Kau tak kenal siapa aku kan? Kau jangan main gila dengan aku. Budak-budak aku ramai tau. Kau pula aku tak nak tengok lagi muka kau kat sini. Kalau kau nak cari makan sekalipun, bukan kat sini. Dah ramai dah budak-budak aku. Oh, kau nak jadi budak aku? Apa yang kau ada? Aku tak suka. Kau balik. Aku tahu siapa kau. Kau ular. Ular dan gunting dalam kecepatan. Terus. Apa? Rindu sangat kat apa? Kenapa abah pergi? Kenapa abah pergi tinggalkan kita orang? Adik-adik semua rindu kat abah. Mak apatah lagi siang malam fikir abah, adik yang kecil. Tapi buat macam mana? Takdir ilahi. Semuanya sudah dirancang. Memang rasa tertekan bila abah tak ada. Semuanya buat sendiri. Kalau lah abah ada, semuanya tak macam ni. Semuanya gembira. Abah balik, kita orang sambut, peluk abah. Tapi sekarang tiap-tiap lagi.